Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Panel Hakim yang arif lagi saksama, para guru, seterusnya hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam perpaduan. Saya Marisa Safia binti Media Riyantama daripada Sekolah Rendah Setia Budi ingin menyampaikan sebuah pidato bertajuk Rukun Negara Teras Kedamaian Menghayati Teras Perpaduan. Hadirin dan dikasihi, falsafah rukun negara yang diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 bukan sekadar susunan frasa untuk dihafal, melainkan sebuah kompas moral dan tiang seri negara dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum. Izinkan saya mengupas 3 subtopik utama berdasarkan 5 prinsip rukun negara. Yang pertama, keluhuran perlembagaan. Tiang seri hak dan keharmonian subtopik pertama yang ingin saya tegaskan ialah keluhuran perlembagaan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi negara yang menjadi benteng pertahanan hak setiap warga Malaysia. Memelihara keseimbangan hak. Perlembagaan mengimbangi hak keistimewaan serta kepentingan sah semua kaum tanpa menindas mana-mana pihak. Jaminan kestabilan. Apabila kita menghormati dan mempertahankan perlembagaan, kita sebenarnya mempertahankan kestabilan politik, sosial dan ekonomi negara daripada sebarang pertikaian yang merosakkan. Yang kedua, kedaulatan undang-undang, menjamin keadilan dan ketenteraman. Subtopik kedua merujuk kepada prinsip kedaulatan undang-undang. Tiada insan yang berada di atas undang-undang dan undang-undang wujud untuk melindungi keselamatan serta hak rakyat. Kesaksamaan di hadapan undang-undang. Setiap rakyat tanpa mengira status, keturunan atau kedudukan tertakluk kepada undang-undang yang sama. Mencegah anarki. Kedaulatan undang-undang memastikan masyarakat hidup dalam keadaan selamat dan berdisiplin. Tanpa kepatuhan kepada undang-undang, keharmonian yang kita nikmati hari ini boleh runtuh dalam sekelip mata. Yang ketiga, kesopanan dan kesusilaan. Membina peradaban dan budi bahasa. Subtopik ketiga yang dan amat kritikal dalam era moden ini ialah kesopanan dan kesusilaan. Prinsip kelima ini membentuk peribadi masyarakat Malaysia yang halus budi bahasanya dan tinggi adabnya. Jambatan perpaduan kaum. Sikap saling menghormati budaya, agama dan cara hidup kaum lain lahir daripada nilai kesopanan yang mendalam. Etika dan adab digital. Dalam era maklumat masa kini, kesopanan bukan sahaja terpakai secara bersemuka, tetapi juga dalam membendung budaya fitnah, ujaran kebencian dan provokasi di media sosial. Hadirin sekalian, kesimpulannya, rukun negara bukanlah sekadar hiasan dinding atau ikrar mingguan, tetapi pasport keharmonian yang perlu dijiwai oleh setiap lapisan masyarakat. Hanya dengan menghayati dan menterjemahkan prinsip-prinsip ini ke dalam tindakan harian, kita dapat memastikan Malaysia kekal teguh, aman dan berdaulat. Sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya menyampaikan seuntai pantun. Tekad bersatu jiwa dan raga, pohon beringin rindang sasa, hayati bersama rukun negara, pasti sejahtera sepanjang masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.